Merdeka bukan titik noktah, tetapi permulaan satu janji-janji untuk memelihara, membina dengan jiwa yang tidak alpa. Pada hari ini kita akan bersama-sama mengetahui apakah itu makna kemerdekaan. Di Malaysia, kemerdekaan merupakan satu kebebasan, iaitu daripada negara kita dijajah. Nyampahlah, benda sama je tiap-tiap tahun. La 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 la. Hei budak, kamu macam mana kamu tendang bola tu kuat-kuat? Kalau saya jatuh macam mana? Alah makcik, bola je pun. Tak payah bising lah, kena sikit je pun. Ish, budak ni. Kamu kena berhormati orang tua lah. Nak main tu biar betul-betul. Kita ni semua kan orang Malaysia. Tak kira Melayu ke, India ke, Cina. Kita kena pandai berbudi bahasa. Alah makcik, saya main suka hati saya lah. Makcik sibuk buat apa? Hoi, jalan tu tengok depan lah. Jalan tu luas kan? Kau yang jalan lambat sangat. Jalan ni okey je. Awas tu tengok depan. Kau siapa nak bising kat aku? Nak tidurlah. Esok cuti pun sebab merdeka. Kat mana aku ni? Kau siapa? What are you speaking about? We are in the year 1641. You dirty little Malay. Hei! Lepaskan mereka! Mereka tak bersalah! Aku bermimpi ke tadi? Adakah ini erti kemerdekaan? Setelah itu, Afiq telah mula berubah dan lebih menghargai erti kemerdekaan.